Okay korang, walaupun dah berpuluh-puluh kali aku buat video tentang pedal Juicy Ultra ni, tapi kali ni korang tengok gameplay ni dan korang nilaikan macam mana bestnya pedal Juicy Ultra ni. Okay, jom. Bila aku drive bola ni, dia terus bagi pop yang padu. Dia bantu tiap kali hit, tak perlu pakai banyak effort disebabkan dia guna 3rd gen dual pump core. Memang nampak beza, bola tu pergi laju tapi masih dalam under control. Lepas tu, bila aku start main spin, top spin, drop shot semua, kat situ aku lagi impress permukaan T700 raw carbon fiber ni betul-betul grip bola. Drop shot aku jadi lebih melekat dan top spin tu memang lagi sharp. Lawan pun susah nak return dan predict. Yang aku paling suka, walaupun dia power dari segi attacking, tapi kontrol dia tak hilang. Core 16mm honeycomb tu serap vibration. Jadi setiap hit rasa smooth, nak aim corner ke, nak buat placement slow ke, semuanya jadi lebih precise. Alright korang, macam mana dengan performance pedal ni? Mantap kan? Kalau korang perasan, pedal ni dulu tak ramai terjual, tapi lepas tahu dia viral, famous dengan daripada segi kualiti dia, tengok, memang dia restock je habis, restock je habis. Jadi yang mana berminat nak dapatkan pedal Juicy Ultra ni, korang boleh tekan link di bawah. Okay, bye.